Ada red flag besar hari ni, geng. Isu klaim tanah ni tak habis-habis lagi rupanya. Kerajaan Negeri Kedah umum dorang serius nak bawa isu tuntutan pajakan dan status Pulau Pinang ni ke saluran perundangan atau mahkamah tahun ni. Minta duit pajakan naik tu satu hal, tapi kalau sampai nak persoal kedaulatan negeri jiran, kita kena semak motif dia. Jangan sampai rakyat yang pening berlabur lari. Kita faham sejarah tu penting, dan rundingan bayaran pajakan tu proses biasa antara kerajaan negeri dan persekutuan. Tak salah nak minta lebih untuk rakyat Kedah. Tapi, jika naratif ini dimainkan semata-mata untuk politik sentimen tanpa asas perlembagaan yang kukuh, risikonya besar. Bayangkan, jika pelabur luar nampak kita bergaduh pasal sempadan negeri macam zaman purba. Risikonya, keyakinan ekonomi boleh merudum sebab nampak ketidakstabilan politik. Dan apa jadi kalau fokus pentadbiran asyik duk gali arkib sejarah sampai isu kritikal macam bekalan air bersih, infrastruktur dan kebajikan rakyat di Kedah terlepas pandang? Jangan sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Harapan kita Kerajaan Persekutuan kekal teguh pertahan perlembagaan. Pulau Pinang negeri berdaulat, titik. Kepada Sanusi, fight untuk kemajuan, bukan fight benda yang dah selesai dalam perlembagaan. Jangan buang masa mahkamah. Stay alert. Red flag!